Tak ada idea nak masak, okey, boleh je masak sardin yang ringkas ni. Ikut cara Mak Teh. Senang sangat. Okey, dah siap, boleh masukkan dalam pinggan untuk dihidangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Cukup ringkas. Assalamualaikum. Kali ni Mak Teh nak masak sardin yang ringkas juga. Okey, ni bahan-bahan yang diperlukan iaitu 3 ulas bawang putih, 2 biji bawang besar, okey, 1 inci halia, beberapa biji cili padi hijau kalau nak pedas lebihkan, kalau nak kurang pedas kurangkanlah, 1 biji tomato, dan ni sardin. Mak Teh guna sardin use ni. Okey. Dan okey, sedikit cili kisar lah. Okey, Mak Teh guna dalam 2 senduk je, lebih kurang gitulah. Okey, ni bahan-bahan ni. Okey, jom Mak Teh akan tumis dan Mak Teh potong lah. Okey, baik, ini yang Mak Teh dah potong, Mak Teh ringkaskan. Okey, 1 biji tomato tadi Mak Teh belah 4. Okey, ni bawang, okey, bawang merah besar tu 2 biji Mak Teh potong nipis. Dan ini halia potong panjang gitu. Bawang putih Mak Teh potong nipis juga, dan cili padi hijau tu Mak Teh ketuk saja macam tu. Okey. Dan ini cili Mak Teh akan tumislah sekali. Okey, dan ni kalau nak buat tambahan cili merah ni, ni optional, boleh je tambah. Okey, biar nampakkan cantik, ada hijau, merah macam tu. Okey, lagi lebih menyelerakan. Okey, ni nanti potong menyerong lah. Okey, cili merah pun Mak Teh potong menyerong, lebih kurang macam tu lah. Okey, ni semua bahan ni Mak Teh akan tumis. Okey, mula-mula Mak Teh akan tumis dulu bawang putih, halia, bawang besar tu. Okey, baik, kali ni Mak Teh akan masukkan sedikit minyak untuk menumis. Okey, lebih kurang macam tu. Okey, jom kita menumis. Mak Teh akan tumis ni dulu. Okey, halia, bawang putih, bawang besar. Okey, bawang besar tu Mak Teh akan tinggal sedikit. Okey, ni untuk tumis. Kita akan ambil lebih kurang 2 sudu dah. Tapi Mak Teh guna senduk ni. Lebih kurang 2 senduk ya. Okey, kacau. Ini goreng sampai garis, sedikit garis. Ini bahan ni las lagi. Ini bahan okey, las nanti lah. Okey, kita akan masukkan ni. Okey, tomato, bawang besar merah dan cili merah besar, dan lada hijau, ada cili padi hijau. Okey, ni sardin yang Mak Teh guna. Sardin use ni kita akan buka lah. Kita masuk dalam okey, dalam kuali. Mak Teh akan buka sardinnya ni. Mak Teh akan masukkan dia dalam kuali tu. Okey, ni sardin ni tuang je. Okey, lepas tu Mak Teh akan campurkan sedikit air lah masuk dalam tin ni, masukkan dalam tu biar dia ada kuah dia sikit kan. Berair-air macam tu, nak kuah dia masukkan sedikit air lah. Okey, ni air Mak Teh masukkan sedikit air. Okey, goncang-goncangkan sikit. Lepas tu Mak Teh akan masuk sedikit air. Okey. Sardin use ni, sardin dia cantik, dia macam keras, tak adalah lembik sangat sampai hancur kan. Okey lah. Sardin ni sardin cak ayam ataupun ni use ni pun boleh juga. Okey. Isi dia tu keras sikit lah, jadi dia tak mudah hancur. Okey, biarkan dia mendidih seketika. Kita campurkan bahan-bahan yang Mak Teh dah. Okey, dia dah potong ke dalam ni dah nanti. Okey, nampaknya dah mendidih cantik tu. Okey, boleh masukkan bahan-bahan yang Mak Teh dah potong tadi. Ni dia bahan-bahan. Mak Teh masuk dia ke semua ni, nampak ni tu. Okey. Okey.
Lepas tu kacau-kacau lah. Okey. Okey, jangan apa? Kacaunya tu jangan kena pada ikan lah kan. Takut hancur tu ikan kan. Okey, kacau-kacau manja macam tu. Okey. Okey, biarkan seketika. Kalau okey nak masukkan sedikit garam. Okey, silakan lah. Okey, ni mak masuk juga sedikit garam saja. Okey. Okey. Satu kacau-kacau manja macam tu dah boleh angkat. Siap. Okey, tak boleh tutup api. Alright. Senang sangat masak sardin kan. Ini lauk-lauk yang memang cukup ringkas lah ni, kan. Kadang-kadang kan tak tahu nak masak apa kan, menu apa. Sardin je lah jawabnya. Siap. Senang sangat. Okey, boleh dihidangkan. Menu yang cukup ringkas, sedap, mudah. Kan? Simple sangat. Masak tu senang. Okey, dah siap. Boleh masukkan dalam pinggan untuk dihidangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Cukup ringkas, tapi ini dah sedap. Ringkas dah sedap. Okey, inilah dia sardin yang dah siap kita masak tadi. Cukup ringkas, tapi memang sedap lah. Sardin kan. Okey, sahabat-sahabat. Okey, kalau tak ada idea nak masak, okey, boleh je masak sardin yang ringkas ni. Ikut cara Mak Teh. Senang sangat. Okey, moga perkongsian Mak Teh kali ni bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Okey, sampai di sini dulu. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain siaran bersama Mak Teh. Bye. Assalamualaikum.